Baby food. Singgang. Baby food. Makan cendol kat PD Waterfront. Aku dah bosan lah. Sekarang kita kat Dobby guys. Dekat airport Dixon lah. Tapi ni percutian yang memang tak expect lah. Sebab tengok dalam Dobby tengah basuh best kan. Last minute my wife kata, sebab hari ni dalam hari Sabtu, dia kata why not kita extend lagi satu hari dengan bajunya, bawa tak banyak. So kita pun basuh lah kat Dobby. Iman, kenapa Iman tak nak balik? Iman nak bercuti lagi? Apalah. Teddy bear dan baju-baju itu dibasuh ya guys. Lepas tu kita kena keringkan dia kat sini. Lepas tu barulah kita cari hotel-hotel bajet. Okay, ada budak tengah happy ya, sebab bear dia tengah basuh bersih. Dia pun berlari-lari menunggu bear dia basuh. Kita masih di sini ya. Aku masih mencintaimu sungguh. Jogetlah. Ke PD Waterfront guys. Masih lagi di PD. Di manakah silapnya? Masih lagi di PD ya. Let's go. Okay, kita masih lagi di Port Dickson kerana family ingin lagi bercuti. Masih lagi percutian mengejut ya. Sepatutnya 1 hari dan menjadi 2 hari, 3 hari 2 malam dah sekarang. Okay, tadi hotel kita duduk dekat, nama dia apa? Win-win Brotherhood. Win-win situation kot. Okay lah. Hotel dia tak adalah murah sangat, tak adalah mahal sangat. Hotel bajet je. Sebab semalam dah duduk Lexis Port Dickson. Hari ni kita duduk hotel, boutique hotel, Win-win boutique hotel. Bajet guys. Jom kita main balloon di PD Waterfront dan makan malam, balik tidur esok. Subuh-subuh gerak balik. Front. Cari main balloon. Baru bangun si kecil. Let's go. Laut guys. Mencari buaya. Di manakah buaya? Buaya darat je ada. So kita ada fun fair juga kat sini. Hai korang. Oh, tak nak pandang. Wow. Agak nak main ya. Try nak masuk. Okay, sekarang kita berada di Pasir Pink Sand Beach. Agak. Dia takut. Mana main bubble tak? Jom main bubble. Jom main bubble. Dia cantik kalau background dia. Nampak? Tu. Kita tengok player PUBG dekat dia live. Player PUBG guys. DJ bermain. Tengok Mama tengah bermain PUBG. Tengah main bubble. Tengok yang buat ya. Wow, cantik. Iman, bubble.
Man. Woo. Jangan dia terpijak dah benda tu. Jangan dia terpijak. One, two, three. Woo! Bye-bye. Dah naik kuda. Best tak? Main kuda pula guys. RM3 tiket dia guys. Bye. Hai. Awak naik apa tu? Kuda. Kopak duit macam ni. Paling koyak main itik lah. Takkan itik. Hai. Kat farm fair ni kalau kurang money management habis ni. Habis lah. Iman naik kuda kecil lah. Kuda Iman kecil lah. Oh lama lah juga. Okey lah. Harga kakak Iman. Untuk Win-Win Boutique Hotel. So bilik kita adalah 108. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita dah nak balik dah ni. Okay, dekat depan pintu ni ada layout dia. So kita dapat bilik yang kat sini 108. Agak besar lah. Paling besar bilik yang 106 ni. So korang boleh pilih bilik lah. So toilet dia kena tarik. Dia ada simple je. Tak ada besar sangat, tak kecil sangat. Ada hair dryer, water heater dengan sabun. Simple je. Okay. Next dia ada TV. TV dia memang channel dia cantik. Okay, ada tempat penggantung baju, lampu. Katil dia dah bersepah sikit lah. So kat katil dia korang boleh nampak simple je design dia. Okay, ni adalah design. Ada aircon dan ada meja belajar. Man, kita dah nak balik. Okay, so view dia korang dapat tingkap yang besar. Okay, tingkap dia besar. Korang boleh dapat view aircon safe. Okay. So habislah percutian kita. Jumpa lagi di next percutian. Bye bye. Assalamualaikum. Okay, safe check out. Malam percutian 3 hari 2 malam kita. Dah tak ada dah singgah-singgah. So kita akan balik. Bye. Best tak 3 hari 2 malam? Best. Yang best tu dekat Lexis. Hari pertama dan kedua je best. Jumpa lagi.